Episode 6. Petunjuk pertama. Bunyi angin malam. Suara burung hantu jauh. Suara iski. Perlahan, penuh teka-teki. Lepas malam tu, aku tak mimpi lagi. Tapi setiap kali buka mata, aku rasa macam dunia ni dah sengit sikit. Macam aku boleh tengok dua alam serentak. Bunyi loceng kecil, berdenting perlahan. Pagi tu, masa lalu depan warung Pak Mail, aku nampak dia tengah bercakap dengan seseorang yang aku tak nampak. Suara Pak Mail samar, ketawa kecil. "Hang jangan kacau budak tu. Dia bukan milik kita." Langkah berhenti. Nafas iski, perlahan. Aku pandang tepat ke arah dia, dan aku nampak bayang putih berdiri di tepi Pak Mail. Tak bersuara, tapi dia senyum, dan atas tanah ada satu bulu putih. Bunyi bulu jatuh, halus dan lembut. Aku kutip, dan masa jari aku sentuh bulu tu, ada satu cahaya meletup dalam kepala. Bunyi pekikan. Dan satu ayat masuk ke dalam hati aku. Suara wanita lembut dan lantang, gaib. Seri langit akan cari kamu. Bila tiba masa, kau akan tahu siapa yang kau perlu lindungi. Suara iski kembali perlahan, masih terkejut. Seri langit, siapa dia? Dan kenapa nama tu masuk dalam kepala aku?